Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 daripada ISM Usuluddin dengan Kaunseling B semester 7 akan membentangkan mengenai tajuk interaksi jasad dan roh dalam pembentukan hakikat manusia menurut perspektif psikologi Islam. Jadi tema pembentangan kami hari ini adalah jasad dan roh. Pembentangan ini adalah bagi kursus USI 31702 Pemikiran Islam Semasa. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Semia Syahidah binti Khairul Azmi, nombor matrik 076809. Jadi pertama sekali, mari kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan psikologi Islam. Secara ringkasnya, psikologi Islam ni adalah satu disiplin ilmu yang membahaskan tentang manusia dan juga jiwa berdasarkan wahyu, iaitu Al-Quran dan Hadis, dan juga tradisi keilmuan Islam. Menurut Profesor Zakir Darajat, psikologi Islam ni adalah ilmu yang mengkaji kepribadian manusia melalui pendekatan falsafah, teori dan metodologi yang bersumberkan Al-Quran dan Hadis, tapi tetap lagi menggunakan akal, jerian dan juga intuisi. Dan menurut Mujib dan Muzakir, psikologi Islam ni adalah bertujuan untuk meningkatkan kesihatan mental dan kualiti diri agar manusianya jadi lebih sempurna dan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi intinya, psikologi Islam ni bukan hanya tentang tingkah laku lahiriah manusia, tetapi menyentuh jiwa dan roh sebagai teras utama. Seterusnya, untuk memahami interaksi jasad dan roh, kita perlulah meneliti hakikat manusia yang multidimensional seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada 3 istilah utama yang menunjukkan dimensi berbeza dalam diri manusia. Yang pertama adalah Al-Bashar, yang ini merujuk kepada dimensi biologi manusia, dan ini adalah aspek jasmani dan fizikal yang mempunyai keperluan asas macam makan, minum dan juga tidur. Dan yang kedua pula adalah Al-Insan, merujuk kepada dimensi kesedaran akal dan kemampuan berfikir serta kecenderungan untuk berinteraksi sosial. Ini adalah apa yang membezakan manusia dengan makhluk lain. Dan yang ketiga pula adalah Bani Adam, merujuk kepada dimensi sejarah dan spiritual, yang mana manusia ini memikul tanggungjawab moral sebagai keturunan Nabi Adam AS. Ini adalah aspek yang menghubungkan manusia dengan Tuhan dan juga nilai-nilai ketuhanan. Jadi ketiga-tiga dimensi ni, fizikal, akal dan juga spiritual ni, bekerja secara serentak untuk membentuk hakikat manusia yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Waziha binti Muhammad Zuhalini, nombor matrik 078707. Terusnya saya akan menerangkan konsep jasad dalam perspektif psikologi Islam. Penerangan yang lebih terperinci adalah dalam psikologi Islam, manusia terdiri daripada 2 unsur utama, iaitu jasad dan juga rohani. Kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku manusia. Jasad berfungsi sebagai media yang melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Oleh itu, penjagaan jasad amat penting bagi mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya adalah definisi bagi jasad. Jasad merujuk kepada peribadi manusia yang boleh dilihat dan disentuh secara fizikal. Dalam Islam, jasad merupakan ciptaan Allah SWT yang berasal daripada tanah dan menjadi tempat bagi roh untuk hidup di dunia. Walaupun bersifat sementara, jasad memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Seterusnya adalah ciri-ciri dan fungsi jasad. Poin yang terdapat dalam slide adalah ciri-ciri bersifat fizikal dan material mengalami pertumbuhan dan penuaan. Fungsi pula adalah medium pelaksanaan ibadah membantu aktiviti harian. Penerangan yang lebih terperinci adalah jasad mempunyai sifat fizikal dan material yang boleh dirasai melalui panca indera. Jasad juga mengalami perubahan seperti pertumbuhan penuaan, kesakitan dan kematian. Selain itu, jasad berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan ibadah seperti solat, puasa dan aktiviti kehidupan harian. Baiklah, seterusnya adalah keperluan jasmani menurut Islam. Poin dalam slide yang terdapat adalah menjaga keseimbangan jasmani dan rohani, mengambil makanan halal dan baik, menjaga kesihatan tubuh badan, membentuk akhlak dengan baik. Dalam penerangan ini, memberi maksud Islam menekankan keseimbangan antara keperluan jasmani dan rohani. Salah satu keperluan utama jasmani ialah mengambil makanan yang halal dan berkhasiat. Makanan yang baik membantu menjaga kesihatan tubuh badan serta memberi kesan positif terhadap pembentukan akhlak dan tingkah laku manusia. Hanya sekali adalah hubungan jasad dan tingkah laku manusia. Poin yang terdapat dalam slide adalah jasad mempengaruhi emosi dan tindakan, kesihatan fizikal membantu kawalan diri, anggota badan digunakan untuk kebaikan atau keburukan dan menjadi saksi amalan di akhirat. Penerangan ini membawa maksud keadaan jasad mempunyai hubungan rapat dengan tingkah laku manusia. Tubuh badan yang sihat membantu seorang mengawal emosi dengan menjalankan kehidupan dengan baik. Di dalam Islam juga, setiap anggota badan boleh digunakan untuk melakukan kebaikan atau keburukan dan akan menjadi saksi terhadap segala perbuatan manusia di akhirat kelak. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nur Fatihah binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 077803.
Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang konsep roh dalam perspektif psikologi Islam. Menurut Ibnu Mazur, roh berasal daripada perkataan ar-ruh yang bermaksud angin atau nafas. Dalam konteks manusia, roh merupakan unsur yang menghidupkan jasad dan menjadikan seseorang itu bernyawa. Walau bagaimanapun, roh merupakan sesuatu yang bersifat gaib dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Dalam perspektif psikologi Islam, roh bukan sekadar unsur yang menghidupkan tubuh badan, malah ia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh berperanan penting dalam mempengaruhi keadaan jiwa, emosi dan tingkah laku seseorang individu. Roh yang bersih serta dipenuhi dengan keimanan akan melahirkan ketenangan jiwa, kestabilan emosi dan akhlak yang baik. Sebaliknya, apabila aspek kerohanian diabaikan, seseorang individu itu lebih mudah mengalami gangguan emosi, tekanan dan kecenderungan kepada tingkah laku negatif. Menurut pandangan ulama tasawuf dan ilmu kalam, roh juga merupakan asas kepada pembentukan spiritual dan kesedaran dalaman manusia. Oleh sebab itu, Islam menekankan kepentingan menjaga roh melalui ibadah, zikir, doa serta penghayatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, roh memainkan peranan yang penting dalam pembentukan personaliti dan kesejahteraan psikologi manusia. Semakin baik hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin sejahtera keadaan rohnya. Seterusnya, melahirkan individu yang tenang, berakhlak mulia dan seimbang dari aspek fizikal, emosi dan spiritual. Seterusnya, saya Nurul Hidayah Binti Zamzuri, nombor matrik 078336 akan membentangkan interaksi jasad dan roh dalam pembentukan manusia. Hakikat manusia dia tidak boleh difahami sebagai jasad semata ataupun roh semata. Sebaliknya, manusia adalah entiti unik hasil interaksi dua alam, iaitu alam kebendaan dan juga alam kerohanian. Roh adalah diri kita yang sebenar. Jasad pula dia berfungsi sebagai tempat dan instrumen bagi roh. Jadi apabila roh dan jasad itu berpisah, itulah yang dinamakan kematian. Jadi perbezaan antara keduanya sangat jelas. Jasad dia berasal daripada tanah liat, memiliki syahwat dan juga keperluan biologi. Manakala roh pula adalah rahsia ketuhanan yang memiliki kapasiti untuk makrifat dan juga akhlak mulia. Tanpa roh, jasad adalah mayat. Tapi tanpa jasad, roh tidak akan mampu melaksanakan misi sebagai khalifah di dunia. Interaksi ini secara langsung membentuk 3 domain utama manusia. Yang pertama, akal. Ia memerlukan hati yang bersih dan juga input yang halal. Yang kedua, hati. Hati yang bersih dia akan melahirkan emosi positif seperti tenang dan juga cinta. Manakala hati yang kotor dia akan melahirkan kegelisahan. Yang ketiga adalah akhlak. Ia lahir apabila roh berjaya mendidik nafsu sehingga mencapai jiwa yang tenang. Akhirnya, pembentukan insan yang sempurna memerlukan keseimbangan yang adil. Jasad memerlukan makanan, pakaian dan juga keselesaan. Manakala roh memerlukan tazkiyah, iaitu penyucian. Sesiapa yang terlalu menurut nafsu kebinatangan akan menjadi hamba kepada syahwat. Manakala sesiapa yang menafikan keperluan jasmani secara total akan gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah. Kesimpulannya, ada titik Islam ini ditentukan oleh kualiti roh, bukan rupa jasad. Memahami interaksi ini adalah kunci untuk membentuk manusia yang seimbang, beradab dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Saya Nur Asma Adibah binti Abu Bakar, nombor matrik 078588. Saya akan teruskan pembentangan tentang kepentingan keseimbangan jasad dan roh dalam membentuk manusia. Yang pertama, membentuk kesihatan mental dan emosi yang sejahtera. Jika jasmani manusia memerlukan pemakanan yang baik, rehat yang mencukupi, penjagaan kesihatan badan, keperluan rohani pula memerlukan ibadah, doa dan zikir yang dapat membantu menenangkan jiwa. Apabila kedua-dua aspek ini seimbang, seseorang akan lebih mampu mengawal emosi serta mengurangkan tekanan dalam kehidupan. Seterusnya, poin kedua, melahirkan akhlak dan sasiah yang baik. Jadi, keimanan dan ketakwaan yang kukuh akan mempengaruhi tindakan dan tingkah laku seseorang. Roh yang dipenuhi dengan nilai-nilai Islam akan mendorong individu melakukan kebaikan, menjaga adab serta menjauhi perkara yang dilarang oleh agama. Oleh itu, keseimbangan jasad dan roh penting dalam membentuk sasiah Muslim yang baik. Selain itu, yang ketiga, membantu memahami tujuan hidup. Keseimbangan antara jasad dan roh membantu manusia memahami hakikat kewujudannya sebagai hamba Allah SWT dan khalifah di muka bumi. Kesedaran ini mendorong individu menjalani kehidupan berdasarkan ilmu, adab dan nilai-nilai agama serta sentiasa berusaha mencapai keredaan Allah SWT. Akhir sekali, membentuk identiti manusia yang seimbang. Manusia memerlukan pembangunan dari sudut fizikal dan spiritual secara serentak.
Gabungan kedua-dua aspek ni membolehkan seseorang berkembang secara menyeluruh, bukan sahaja berjaya dalam urusan dunia tetapi juga mempunyai kekuatan rohani yang menjadi panduan dalam kehidupan. Oleh itu, keseimbangan antara jasad dan roh memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia. Apabila kedua-dua aspek ini diberi perhatian yang sewajarnya, ia dapat melahirkan individu yang sihat dari segi fizikal, berakhlak mulia, mempunyai kestabilan emosi serta mampu menghadapi pelbagai cabaran kehidupan dengan baik. Kesimpulannya, hakikat manusia dalam perspektif psikologi Islam adalah kesepaduan yang tak dapat dipisahkan antara jasad dan roh. Jasadnya adalah platform kehidupan dan rohnya adalah intipati halus yang menerbitkan daya fikir, perasaan dan juga kesedaran spiritual. Jadi interaksi antara jasad dan roh ni bukan sekadar pertemuan material je, tapi merupakan hubungan yang sistematik yang membolehkan manusia ni berperanan sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ni. Jadi kita kena faham bahawa keseimbangan antara jasad dan roh ni adalah syarat yang mutlak untuk membentuk insan yang kamil. Jadi kalau jasad yang dominan, manusia ni akan cenderung kepada materialism. Tapi kalau roh yang dominan sehingga mengabaikan jasad, ia akan menjejaskan fungsi sosial manusia. Ketidakseimbangannya akan membawa kepada masalah kesihatan emosi dan juga mental. Jadi kunci utamanya adalah roh ni mestilah dipandu oleh wahyu dan jasad mestilah dijaga mengikut syariat. Jadi kalau kedua-duanya seimbang, manusia akan mencapai kesejahteraan holistik dari segi mental yang baik dan mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan juga akhirat. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.